Hai guys, Assalamualaikum. Sekarang kita di time frame goal kat time frame H1. So saya ada bagi mapping tadi. Tapi price tu kenapa price tak reaction kat sini? Dia ambil yang bawah sikit. So saya entry buy kat sini. Kenapa saya buy? Sebab ada kat sini adalah H1 breakout. Okay, H1 breakout, dia pull back. Okay, dia pull back, first touch. Okay, saya buy kat sini. Okay, kenapa dia bocor kalau korang tengok kat sini? Sebab saya target sebenarnya kat sini. Kan, tapi korang ingat tak saya pernah cerita yang pergerakan market forex ni, dia tak menaik, dia akan bergerak macam ni. Pergerakan market forex macam ni guys sebenarnya. Dia menaik tapi dia naik macam ni. Dia gitu. Kalau korang ingat pattern ni, dia macam ni forex. Okay, dia tak akan naik terus. Okay. So bila price tu sebenarnya dia nak buy sini, tapi dia ambil bawah sikit. Kat bawah sini dia bawa buy. Sebab apa? Sini ada resistance become support. Sebab apa? Inilah H1 breakout. Dia perlu datang balik. Pernah datang balik sini. So sini adalah first touch. So saya akan buy. Okay, kita ambil H1 gold. So saya dah buy sini. So saya tak buy terus. Sekarang kita dekat time frame H1. So macam mana kita nak entry tepat, ataupun kita nak entry pucuk-pucuk. So kita kena pergi ke lower time frame. Okay, so daripada time frame H1 go to FVT. Okay, zone ni besar kan. So kita pergi F15. Okay, so F15. Okay, sekarang ni bila kita masuk dah dalam zone ni, kita perlu cari harga yang macam ni. Okay, saya bagi tip lah. Okay, kita kena marking yang tempat yang price menurun laju. Okay, menurun laju ataupun turun yang signifikan, kita kena mark situ. Okay, so bila dekat dalam time frame ni, dekat dalam zone ni, so kita kena cari kat mana dia ada signifikan. Okay, yang naik ataupun turun, naik lepas tu turun mengejut. Dekat sini. Kalau kau nampak sebenarnya kat sini. Kau nampak tak ni? Ini dia naik, dia turun sini. Biasa kita nak mark di situ. Kita mau mark situ. Okay, bila kita mark, sebenarnya zone ni kita boleh filter kan macam ni. Okay, kau nampak tak tu? Tepat tak? Gitu tau. Nampak tak? Dia masuk, dia terus zoom. Baru betul. Okay, ni 40-50 pip dah boleh exit dah. Tak payah nak hold. Okay, tak nak hold sangat, kau santai je. Nampak tak? Ni saya dah precise. Macam itulah saya precise zone ni. Zone ni daripada zone H1 tadi, tapi saya pergi precise dia sampai lah M13. Sebab tu saya dapat buy kat sini. Bila first touch je, saya akan datang, saya akan entry terus. Saya akan tekan instant. Sebenarnya kita nak buy kat zone ni, tapi kenapa kita tak buy? Sebab tak ada confirmation. Confirmation tak ada, nampak? Datang dengan candle besar ni, so kita tak akan buy. Risiko. Kalau macam ni, kita dah